Okay, korang pernah nampak tak produk ni? The biggest tub, the Star Drop Pink Stuff, the Miracle Cleaning Paste. It tough on stain. So dia kegunaan dia untuk membersihkan lantai atau permukaan yang susah untuk dibersihkan lah. Yang ni memang susah nak hilang ni. Benda ni memang susah nak hilang. So aku guna benda ni, the Pink Star Drop Pink Stuff ni. So dalam dia ni, nanti kita apply pada lantai ni dan kita brush. So brush yang aku guna yang ni daripada 3M. Brush ni Scott Bridge, daripada dia nama Scott Bridge. So brush ni aku guna untuk brush lantai ni kejap lagi. Kan? Okay, aku dah bubur the pink stuff tadi. So kita brush seperti ni kan. So kita cuci. Korang tengok sendiri dia bersih, nampak? Permukaan ni bersih. Yang aku tak gosok tadi, dia masih ada lagi. Tapi yang aku dah gosok tadi, bersih, nampak? Terbukti. Dan penggunaan brush Scott Bridge dan juga paste, iaitu the pink stuff ni, untuk cuci lantai mozaik korang yang susah ni dapat dibersihkan dengan menggunakan benda ni. Okay, selamat cuba. Bye.